Datuk, Ya. Latifah Koya berkata dalam Kini TV bahawa Perdana Menteri tidak sepatutnya memberi arahan kepada SPRM untuk mengambil tindakan. Dia kata ini merupakan penyalahgunaan kuasa. Apa pandangan Datuk? Kita terus terang lah. Dalam wawancara yang sama pun, Latifah sendiri mengakui satu perkara yang sangat penting. Dia kata ketika dia menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM, dia akan melaporkan mengenai kerja yang dia buat kepada Perdana Menteri. Itu kata-kata dia sendiri. Maknanya Ketua Pesuruhjaya SPRM memang melaporkan perkembangan siasatan kepada Perdana Menteri mengenai kerja yang dia sedang buat. Jadi Perdana Menteri tahu perkembangan kes. Soalannya mudah. Jika seorang PM yang tegas tentang tata kelola mengarahkan Ketua Pesuruhjaya SPRM supaya mengambil tindakan tanpa rasa takut atau pilih kasih, adakah itu penyalahgunaan kuasa? Tak ada pun. Latifah juga cakap, apabila dia mendedahkan rakaman bosku audio dalam sidang media, dia tak maklumkan kepada Perdana Menteri ketika itu. Tetapi dia mengakui bahawa pejabat Perdana Menteri kemudian menghubungi dia untuk bertanya apa yang berlaku. Dan barulah dia memberikan penjelasan. Jadi apabila pejabat Perdana Menteri menghubungi beliau untuk bertanya tentang tindakan beliau sebagai seorang Ketua Pesuruhjaya SPRM, itu tak dianggap sebagai salah guna kuasa. Tetapi sekarang tiba-tiba ianya menjadi penyalahgunaan kuasa apabila ianya melibatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Janganlah. Inilah double standard Latifah Koya. Inilah apa yang berlaku apabila seseorang cuba meletakkan gincu pada seekor babi dan memanggilnya Puan Puteri. Takkan menjadi. Yang nampak bodoh akhirnya orang yang buat demikian. Latifah perlu jawab ni. Ketika dia menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM di bawah Mahathir dan melaporkan kerja yang telah dilakukan, adakah Mahathir menyalahgunakan kuasanya? Atau dia sendiri secara sukarela memberi laporan kepada Perdana Menteri walaupun Perdana Menteri tak patut tahu apa yang dia lakukan? Corak ni memang jelas lah. Bila melibatkan Mahathir, semuanya suci dan tidak ada masalah. Tak ada salah guna kuasa. Tetapi bila melibatkan Anwar Ibrahim, tiba-tiba ianya menjadi penyalahgunaan kuasa. Latifah Koya ni kena berhenti mengarut. Ini bukan soal integriti institusi. Ini tentang dendam peribadi Latifah Koya terhadap Anwar Ibrahim selepas perpecahan mereka dalam PKR. Hari ini dia bertindak seperti yang ramai sudah jangka. Dia jadi alat politik Mahathir yang cuba menggambarkan kerajaan sebagai buruk dan korup. Dalam program yang sama juga, Latifah berkata, kerajaan tidak mengambil sebarang tindakan mengenai laporan Bloomberg tentang kewujudan mafia korporat di Malaysia. Biar kita cakap ni berdasarkan fakta, bukan drama. Latifah mahu kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja dengan segera, mengikut kelajuan kehendak dia. Dia kata laporan Bloomberg keluar 12 Februari dan hingga 5 Mac, lebih 15 hari kemudian, kerajaan masih tak mengambil tindakan. Dakwaan tu salah. 3 bulan Mac, semasa sesi pertanyaan Perdana Menteri di Parlimen, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar sudah pun menjawab isu ini di Dewan Rakyat. Beliau menjelaskan bahawa kerajaan tidak menolak kemungkinan menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai dakwaan mafia korporat ni dan penyalahgunaan kuasa dalam agensi penguatkuasaan. Tetapi kerajaan hanya akan membuat keputusan selepas Peguam Negara menyiapkan nota siasatan. Perdana Menteri juga menyatakan dengan jelas bahawa penubuhan RCI sekarang terlalu awal. Pertama, siasatan Peguam Negara perlu menentukan sama ada terdapat asas yang munasabah untuk memperluaskan siasatan dan bahagian mana yang memerlukan penelitian lanjut. Selepas itu barulah kerajaan membuat keputusan sama ada RCI perlu ditubuhkan ataupun tidak. Itulah yang dipanggil tadbir urus yang bertanggungjawab. Kita tak boleh menubuhkan Suruhanjaya Diraja setiap kali muncul laporan media atau dokumentari. Dakwaan mesti disahkan terlebih dahulu. Bukti mesti dinilai. Dan semua pihak mesti dilayan secara adil. Perdana Menteri juga menegaskan bahawa apabila tuduhan melibatkan agensi penguatkuasaan atau pegawai awam, kerajaan mesti bertindak dengan adil dan berhati-hati. Jadi apabila Latifah mendakwa kerajaan mendiamkan diri, ini tidak benar sama sekali.
Apa yang dia lakukan sebenarnya lah membentuk naratif politik, membentuk persepsi seolah-olah macam kerajaan melindungi perasuah, menyalahguna kuasa. Hakikatnya mudah. Latifah Koya bukan sekadar bekas pemimpin PKR. Dia seorang yang mempunyai dendam politik lama terhadap Datuk Seri Anwar dan kini selari dengan Kem Mahathir dalam menyerang kerajaan Madani. Ini bukan soal memerangi rasuah. Ini soal menjatuhkan kerajaan. Dan rakyat perlu melihatnya dengan jelas.